tempat tinggal, makan minum, pakaian, perubatan. Dia macam ni dia bergantung kepada situasi dan jenis talak. Katakanlah pertama, talak raj'i. Talak raj'i ni maksudnya talak yang boleh dirujuk. Si bekas isteri ni dia beredah, dia perlu dapatkan, si suami ni, bekas suami ni kena sediakan nafkah seperti macam mana dalam tempoh kahwin untuk si isteri ni beredah. Tapi dalam tempoh edah sajalah. Habis tempoh edah maka tak ada dah terlepaslah tanggungjawab tu. Bila mana situasi kedua, talak secara bain, yang mana tak boleh nak rujuk. Bila tak boleh rujuk, si suami hanya perlu menyediakan tempat tinggal sahaja kepada bekas isteri tu. Melainkan kalau dia bercerai secara talak bain, yang mana si isteri tu dalam keadaan mengandung, maka kalau situasi mengandung, dia akan dapat makan minum. Selain daripada tempat tinggal, dia akan dapat makan minum, pakaian dan perubatan. Yang itu boleh. Sebab tu jawapan saya, part edah ni dia bergantung kepada jenis talak yang dilalui.